Perbincangan mengenai hukum hakam haji dan menziarahi Raudah Al-Mubarakah. Hukum hakam berkaitan haji. Haiwan ternakan yang dibawa untuk dikorbankan di tanah haram dipanggil sebagai haji. Kambing, lembu, atau unta dikira sebagai haji. Seekor kambing sah untuk seorang. Seekor lembu atau unta sah untuk 7 orang. Namun, syaratnya ialah bahagian mana-mana individu tidak boleh kurang daripada 1/7, 1/7 bahagian. Syarat-syarat haiwan korban yang perlu bebas daripada kecacatan juga terpakai untuk syarat haiwan haji. Kambing mestilah genap berumur 1 tahun dan masuk tahun kedua. Selain daripada itu, ia tidak dibenarkan, tidak sah. Namun, hal ini berbeza bagi anak biri-biri, _dam. Jika ia berumur lebih daripada 6 bulan dan cukup gemuk sehingga apabila dilepaskan dalam kawanan yang berumur 1 tahun ia tidak dapat dibezakan kerana kegemukannya. Maka dalam keadaan ini ia sah untuk dijadikan korban. Tidak sah menyembelih lembu jika belum genap berumur 2 tahun dan masuk tahun ketiga, atau unta yang belum genap 5 tahun dan masuk tahun ke-6. Pada hari raya korban, Nahar, iaitu 10 Zulhijjah, selepas melontar jamrah di Jamrah Al-Aqabah, hadi bagi haji sunat, tatawu, kiran, dan tamatu hendaklah disembelih. Sembelihan bagi hadi jenis lain tidak terikat dengan masa tertentu. Setiap hadi mesti disembelih di tanah haram. Menyembelih hadi di Mina pada hari korban iaitu 10 Zulhijjah adalah sunat. Jika hadi tersebut adalah bagi haji sunat, kiran dan tamatu, maka disunatkan, mustahab. Bagi pemilik hadi untuk memakan dagingnya. Begitu juga, diharuskan, _jais, bagi orang yang kaya untuk memakan daging hadi bagi haji sunat, kiran, dan tamatu. Jika haiwan hadi sunat hampir mati di pertengahan jalan, pemilik hadi tersebut mahupun orang kaya lain tidak boleh memakan dagingnya. Sebaliknya, kalungnya, kiladah, perlu dilumuri dengan darahnya sendiri dan ditinggalkan dalam keadaan telah disembelih. Bagi hadi nazar, pemilik hadi dan orang kaya lain tidak dibenarkan memakan dagingnya, kerana ia merupakan sedekah dan hak bagi fakir miskin. Pemilik hadi mahupun orang kaya tidak diharuskan untuk memakan daging hadi yang wajib disembelih akibat pelanggaran hukum, denda. Hal ini kerana ia adalah hadi yang diwajibkan sebagai pampasan atau tebusan atas kesilapan yang berlaku semasa mengerjakan haji. Menziarahi Raudah Al-Mubarakah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menziarahi Raudah yang diberkati adalah mustahab. Mengenai hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesiapa yang menziarahi kuburku, maka wajiblah syafaatku ke atasnya." Riwayat At-Tabarani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Sesiapa yang menunaikan haji di Baitullah tetapi tidak menziarahi kuburku, sesungguhnya dia telah bersikap kasar, berpaling, terhadapku." Riwayat At-Tabarani. Menziarahi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amalan mustahab yang paling afdal. Sesiapa yang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk menunaikan haji, dia hendaklah pergi ke Madinah Al-Munawwarah untuk menziarahi makam baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada selepas selesai
menunaikan haji atau sebelumnya. Sejak mula berniat untuk ziarah, perbanyakkanlah membaca selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila tiba di Madinah Al-Munawwarah, bagi menghadap dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah mandi sunat, memakai wangi-wangian dan memakai pakaian yang paling indah. Dengan tenang, menjaga kesopanan dan penuh tawaduk, masuklah ke dalam Masjid Nabawi terlebih dahulu, tunaikan solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, dan berdoalah apa sahaja yang dihajati. Kemudian, majulah ke arah makam yang mulia dan berdirilah di hadapannya dengan penuh rasa takzim, hormat, gentar, serta memelihara adab. Ucapkanlah salam dan bacalah selawat ke atas baginda. Selepas itu, sampaikanlah salam daripada mereka yang telah berpesan untuk menyampaikan salam kepadanya. Setelah itu, pergilah semula ke kawasan dalam Masjid Nabawi dan tunaikanlah solat sunat mengikut kehendak hati. Berdoalah dengan apa jua doa untuk diri sendiri, ibu bapa, seluruh umat Islam, dan mereka yang meminta didoakan. Kemudian, uruskanlah penginapan di Madinah Al-Munawwarah, dan apabila ada kesempatan, berusahalah untuk menziarahi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghidupkan malam beribadah. Perbanyakkanlah membaca tasbih, tahlil, istighfar dan bertaubat. Seterusnya, disunatkan, mustahab, untuk pergi ke Janatul Baqi bagi menziarahi perkuburan para sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in, rahmatullah alaihim, dan orang-orang yang soleh. Selama berada di Madinah Al-Munawwarah, adalah mustahab baginya untuk mendirikan semua solat fardu di dalam Masjid Nabawi. Apabila berhasrat untuk pulang ke rumah atau kawasan sendiri, adalah mustahab untuk menunaikan solat 2 rakaat bagi mengucapkan selamat tinggal, wada, dari Masjid Nabawi. Berdoalah sebanyak mana yang dihajati dan hadirlah di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bacakan selawat dan salam ke atas baginda. Akhir sekali, berundurlah untuk pulang dalam keadaan menangis kerana perpisahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.